Beli emas RM732, jual balik RM671. Rugi ke? Ramai orang baharu akan tanya macam tu. Tapi sebenarnya itu bukan rugi, itu dipanggil spread. Untuk mudah faham, bayangkan kita beli buah di pasar borong. Contohnya kita beli buah mangga RM4 sekilo. Tapi bila nak jual balik, peniaga lain cuma sanggup beli RM3.60. Beza 40% itulah spread, iaitu beza harga beli dan harga jual. Sama juga dengan emas. Sekarang harga emas public gold beli RM732 1 gram, jual balik RM671 1 gram. Beza RM61 jadi spread, iaitu 8.3%. Di public gold, spread hanya sekitar 6 ke 9% sahaja. Spread adalah kos urus niaga dan benda biasa dalam dunia jual beli. Yang penting, spread ni sekali sahaja dibayar, iaitu masa beli. Lepas tu, emas dah jadi milik kita. Bila harga naik, kita mula untung berdasarkan kenaikan harga emas. Sebab tu, emas sesuai untuk simpanan jangka panjang. Bukan beli hari ini, jual esok. Salah tu. Kalau simpan 1 ke 3 tahun, insya-Allah harga naik dan kita boleh nampak keuntungan melebihi kadar spread tersebut. Apa tunggu lagi tuan-puan? Daftar sekarang percuma dan mulakan simpanan emas.